morning. Assalamualaikum. Alright, so sekarang pukul 7.55. Kita on the way nak pergi Jelebu. Nak pergi Latar Kijang yang terletak dekat Jelebu. So daripada rumah nak ke Latar Kijang ni lebih kurang dalam 1 jam setengah. So kita jumpa dekat Kenaboy. Okay, dah sampai. So kita dah parking semua. Now kita nak pergi beli permit dulu. So dekat sini, daripada sini korang boleh pergi ke Jeram Berungut, Latar Kijang, Latar Dinding, Gunung Besar Hantu. Semua daripada sini lah. Sekarang pukul 9 suku. Oh, boleh parking kat dalam ni? Boleh parking lagi dalam ni punya. Kita pergi beli permit dulu guys. Permit kat sini RM5. RM5 per person. So boleh parking juga dekat dalam ni. Ramai kita pergi hari ni hari Ahad. So ramai lagi orang baru sampai, baru nak naik. Okay guys, so kita dah dapat permit. So kena pakai macam mana lagi? dekat tepi ni kot. Oh ya. Okay. Itu je. Habis toilet tak? Tak. Tu. Okay, so kita dah nak start hiking. Permit pun dah beli. Tunggu Syubenjam.
Hari ni hari Ahad guys, memang ramai lah. Sekarang pun baru pukul 9.23. Masih ramai lagi yang baru nak naik. So it's okay pun kalau korang nak start lambat pun tak apa. Okay, so jom start. Sekarang pukul 9.28. Tengok pukul berapa kita sampai. Betul lah ni, masuk sini. Okay, sampai sini dia dah mendatar sikit. Tapi sampai depan tu dia dah mula mendaki lagi sekali. Sekarang awal-awal ni dia bagi landai dulu korang. So tengah-tengah landai ni bolehlah laju sikit. Okay, depan ni dia dah start mendaki lagi sekali. Belah, so slow. So kita memang akan lalu rumah orang asli. Trek so far masih easy lagi. Belum sampai part yang susah. Masih lagi landai. Takutlah. Landai. Lepas tu dia menurun. And then kalau mendaki tu mendaki sikit lah. Ni. Sekarang kita tengah menurun. Dah 12 minit. Okay. Tu ojek orang. Kalau korang tak nak hiking, tak nak jalan penat-penat kan, korang boleh upah ojek tu RM15 one way. Daripada starting point sampai dekat air terjun, RM15. Kita murah je. Untuk kalau kalau kita hiking ambil masa dalam sejam setengah ataupun ke 2 jam. So kalau RM15 tu dah kira murah lah. Tapi kita cuba dululah untuk hiking. Bukannya tak nak, boleh je bayar RM15. Tapi mission kita adalah hiking. Jadi kita hiking dulu, kita jalan slow-slow pun tak apa. Ui, apa ni? Okay. Dia dah start mendaki
Ni dah start mendaki Pacak. Pacak guys. Tak apa, slow-slow, take your time. Kita sampai kat simpang Y ni, so korang jangan tersalah simpang. Jom. Kalau korang nak pergi ke Latar Kijang, kena ambil kiri tau. So, ikut kiri kalau nak pergi Latar Kijang. Yang ni, kalau kalian nak pergi Gunung Besar Hantu, cuba jenis dia. Dekat-dekat sikit. So, daripada starting point tadi sampai nak ke simpang Y ni, setengah jam. So, maybe kita ada dalam 1 jam lagi nak sampai. Okay, slow-slow je guys. Yang ni tadi kan kita dah mendaki. Tinggi gila kita mendaki tadi kan. Yang ni kita dah start turun. So, track ni dia macam Gunung Ansi. Saya rasa lah macam Gunung Ansi sebab dia macam kejap dia naik, lepas tu kejap dia turun, lepas tu nanti kejap dia landai balik. Dia bukan macam Gunung Datuk. Kalau Gunung Datuk tu, yang tu memang meninggal. Dia daripada bawah sampai atas kita mendaki je. Yang ni dia ada macam, ada part yang easy, ada part yang susah, yang memang pacak macam tadi tu. Lepas tu dia bawa kita santai, santai je jalan. Okey lah. Jom. Apa? Dah dengar bunyi air sungai korang? Air sungai tu kat bawah tapi tak nampak. Semak. Ada banyak semak ni, tak nampak. Tapi memang dengar bunyi sungai tu. Motor. Dari mana? Maksudnya ni kan jalan kan? Ada ke nanti macam lalu ikut tanah? Tak ada. Semua macam ni sampai habis. Sampai jumpa jalan tol macam ni. Dia lapang lah macam parking lot. Sungai. Start jumpa pacak yang kedua.
Di minit yang ke-48. Harap pacak ni tak tinggi sangat lah. Macam ni. Tinggi tau pacak dia. Jadi tak tahulah. Kita baru habis pacak yang kedua guys. Memang tinggi. Dah tak jauh dah lagi. Tak jauh Sekilo lagi betul lah? Mau pacak. Aduh. Dua kali kot. Bawa turun. Pacak macam ni? Dan pendek sikit lah. Oh. Kita orang cakap lagi sekilo lagi. Ada 2 kali pacak lagi guys. Rehat jap. Ya, dah menyesal lah. Ada orang yang menyesal. Ada orang dah menyesal. Aku tak nak. Cik bukit lain nak balik. Jom, slow-slow. Kita dah nak sampai. Tadi dah habis mendaki pacak yang terakhir. Lepas tu yang ni dah start menurun je. Nak pakai habis tu. Tu larat tak larat. Ni kita dah start turun. Tak ada nak mendaki dah. So ni kita dah kira santai. Ni pun dah macam dah dengar bunyi sungai. So dah dekat lah dengan air terjun. Sekarang dah 77 minit. 77 minit maksudnya? Sejam? 37 minit? Sejam apa tu? Kalau 77. Sejam 17 minit? 18. Sikit lagi. So kita tengok sampai je air terjun nanti. Kita tengok kita sampai pukul berapa. Let's go. Dah nampak tau air terjun kat sini sebenarnya. Dia tersorok di celah-celah pokok tu. So dah nak sampai. Sampai nak balik lah. Ni memang tengah menurun. Menurun dia curam. Bayangkan nanti kalau kita nak naik macam mana. So cuba bayang. Awak cakap lah. Cuba bayangkan kalau naik. Itulah macam mana. Bayangkan macam mana nak naik gang ni. Masa kita nak balik nanti. Adakah kita akan ambil motor? Adakah kita akan ambil khidmat ojek? Adakah? Adakah? Tak ada cash. Cash tak ada. Asal yang Mungkin orang tu ada QR. Orang asli tak tahu lah. 50-50. Kalau ada QR pun beruntung lah. Okay. So apa yang saya boleh katakan, trek untuk ke Latar Kijang ni untuk beginner boleh lah kot. Sesuai kot untuk beginner kan? Sebab dia jalan je. Cuma naik turun. Betul. Trek dia tak susah. Cuma dia ada beberapa kali yang akan mendaki yang jenis pacak. Lepas tu dia akan landai, lepas tu menurun. Tapi jauh lah. Betul. Cumanya estimate kita punya trekking sekarang ni dah 5 km. Belum, baru 4. Dah 5. Okay. Cumanya kan, masa dia punya trek ni, bila menaik tu, bila mendaki, dia mendaki je. Lebih kurang dalam 100 meter ke 200 meter. Dia mendaki straight macam tu. Lepas tu, jalan landai sikit. Lepas tu dia bagi turun pula. Menurun tu pun, dia bagi terus 100 meter, 200 meter. Ni, sampai.
ojek. Sampai tempat tangga. Dah sampai dekat tangga dah. Yang ni. Yang ni ditunggulah untuk korang yang kalau nak balik nanti. Kalau korang tak nak mendaki, tak nak jalan kaki kan. Korang ambil lah ojek ni. RM15 guys. Okay, dah sampai. Dia tangga. Akhirnya, macam tak percaya. Slow-slow sikit sebab jalan licin. Tangga kan. Tangga dia tinggi-tinggi kak. Langkah. Tingginya. Ni nak naik kan? Sakit. Pegang ni, pegang pegang ni. Saya nak nak pegang. Mana pot kita? Potong. Ya, ada ke bawah lagi tu, kasut. Kau tak dah basah ke kasut ke? Aku masih budak ni. Dah. Okey. Jap. Tak, ni ada. Ni. Tak, sini. Ni. Ni tak basah. Ni ah. Nah, sini tu. Ini ya, lihat sini. Jadi kalau dapat letak beg dulu pun jadilah. Okay, kita dah sampai. 1
jam 35 minit. Betul. Total 1 jam. 1 jam 34 minit. So total kita sampai 1 jam 34 minit. Kita dah sampai dekat air terjun Latak Kijang. Okay, kita dah masak-masak jap. Kita dah buat air. Masak Maggi. Tengoklah yang boleh makan. Air terjun di Latak Kijang, air terjun yang tertinggi dekat Negeri Sembilan. Cantik dok. Oh, airnya sampai. Walaupun beberapa kali dia cakap menyesal di pertengahan jalan, akhirnya beliau sampai di sini.